Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam UTM Sanjungan Bangsa. Apa khabar semua? Yang dihormati barisan penasihat Kelab Satuan Pelajar dan yang dikasihi semua pemimpin-pemimpin pelajar terdiri dari persatuan, kelab akademik, badan uniform dan juga persatuan-persatuan akademik di UTM. Okey. Baiklah, saya Muhammad Zainuddin bin Musoh selaku pegawai aktiviti pelajar akan membentangkan berkaitan dengan modul yang ke-6 which is panduan pelaksanaan program pelajar. Okey, berkenaan dengan garis panduan ini ialah sebagai satu panduan ataupun dokumen rasmi yang kita telah dokumenkan untuk kita menjadikan dia sebagai satu bukan dokumen biasa tapi sebagai kerangka untuk program bagaimana pemimpin pelajar untuk melaksanakan program dan melaksanakannya di peringkat universiti lah secara profesional, berimpak tinggi dan juga selaras dengan aspirasi universiti which is pemimpin kompeten dan berdaya saing lah. Okey, 4 teras utama untuk pelaksanaan program ini adalah bagi memastikan bahawa semua program-program ataupun aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar dilaksanakan secara tersusun dan berimpak. Jadi program ini perlu dirancang dan dilaksanakan secara baik lah. Which is semua prosedur dan juga peraturan universiti perlu dipatuhi. Dia juga dapat meningkatkan kita mentadbir urus kewangan di mana pengurusan kewangan dan pengetahuan pelajar yang kita dapat berikan punca kuasa yang sebenar lah. Seterusnya kita dapat meningkatkan penilaian pembangunan pelajar lah untuk meningkatkan dari segi penggunaan sahsiah dan merit pelajar yang kita laksanakan program. Di samping kita dapat memberikan kawalan punca kuasa yang sebenar lah, di mana program-program pelajar dilaksanakan ini perlu mendapat kelulusan yang sah daripada peringkat universiti. Okey, berkuat kuasa pada 15 April yang lalu, kita telah mengeluarkan perkeliling pentadbiran baru bilangan 17/2026 berkaitan dengan krisis tenaga global which is semua program-program pelajar ataupun program universiti perlu dilaksanakan secara berhemah dan optimal lah bagi memastikan semua perbelanjaan universiti dan juga kelulusan program diberikan secara telus dan juga disusun melalui keperluan dan keutamaan peringkat universiti. Okey, ini adalah asas perancangan dan pelaksanaan program. Kalau kita lihat di skrin, kita ada lebih kurang 6 fasa untuk proses pelaksanaan program, bermula daripada penyediaan kertas kerja, kemudian penilaian impak dan risiko program, kemudian tempoh kelulusan program, yang keempat ada pengurusan logistik, yang kelima ada pelaksanaan program dan yang keenam untuk pelaporan dan tuntutan kewangan program. Okey, kalau kita lihat fasa yang pertama which is kertas kerja dan pendaftaran dalam ACAD. Okey, kertas kerja disediakan oleh pengarah program dan juga penasihat lah berbincang dalam persatuan untuk menyediakan atau merancang program-program yang dilaksanakan dan semua kertas kerja ini yang telah dilengkap perlu ditandatangan dan dimuat naik dalam ACAD lah, sistem ACAD, sistem aktiviti pelajar. Yang seterusnya selepas dimuat naik, penyaras dan juga penasihat akan menerima notifikasi melalui sistem ACAD dan kita akan buat penilaian dan semakan risiko berdasarkan kepada kertas kerja yang telah disediakan tersebut. Okey, bagi tempoh kelulusan program-program yang akan dilaksanakan di dalam kampus, kita akan berikan tempoh dalam masa 5 hari bekerja. Which is program ini secara direct kepada kelulusan. Tapi bagi program-program yang dilaksanakan di luar kampus ataupun di luar negara, kita perlu buffer lebih kurang dalam 30 hari untuk kelulusan kerana kita perlu bawa kepada kelulusan khas di peringkat TNC HEPA untuk memberikan punca kuasa sebenar lah kelulusan program di luar kampus dan di luar negara. Bagi program-program yang di luar kampus atau luar negara, kita memerlukan borang khas untuk tempahan kenderaan dan juga diwajibkan untuk menyediakan pegawai pengiring bagi setiap program-program tersebut. Ini kerana kita yakin dan pasti bahawa banyak risiko yang akan berlaku di luar, terutamanya program-program yang melibatkan aktiviti outdoor contohnya. Jadi kita perlukan pegawai pengiring untuk bersama-sama dengan pelajar untuk memantau dan memastikan keselamatan dan kesihatan pelajar lah. Jadi bagi program-program berisiko kita perlu mengisi borang ASC
saya pasti pelajar-pelajar telah diterangkan berkaitan dengan borang ESC yang telah diterangkan oleh pihak OSHA dan juga modul-modul yang terangkan sebelum ini. Jadi bagi peringkat pelaksanaan program, penasihat atau program pengiring perlu bersama-sama dengan pelajar di lokasi semasa program berlangsung. Okey, selepas saja selesai program, pelajar-pelajar diberikan tempoh dalam masa 14 hari untuk menyediakan laporan lengkap berkaitan dengan program dan juga memuat naik dalam sistem ACAD dan juga membuat tuntutan berkaitan dengan bayaran balik kewangan jika berkaitan sekiranya program-program yang ada tuntutan bayaran balik berkaitan dengan kewangan perlu diselesaikan dalam masa 14 hari, dan jika tak ada implikasi kewangan, laporan tersebut perlu dimuat naik dalam ACAD saja. Okey, ini adalah ekosistem pendaftaran program dalam ACAD, which is sebelum program semua kata kerja dan juga yang lengkap perlu dimuat naik dalam sistem ACAD untuk kita merekodkan program-program yang telah akan dilaksanakan dan juga untuk kita memberikan merit sebelum program berlangsung. Dan selepas program, laporan program dan laporan program lengkap perlu dimuat naik untuk kita melengkapkan kita punya cycle pendaftaran program tadi, dan juga kita untuk rekod dan dokumentasi berkaitan dengan aktiviti atau program telah dilaksanakan, dan juga untuk tujuan tuntutan bayaran balik kewangan bagi program-program yang memerlukan ataupun kelulusan dana dalam program tersebut. Okey, ini adalah kriteria penilaian ataupun apa yang kami akan semak di peringkat kelulusan program bagi memastikan semua program itu dapat dilaksanakan dan dirancang dengan baiklah. Okey, pertamanya kita akan melihat pengisian program, which is kita akan melihat kesesuaian dan juga aktiviti yang akan dilaksanakan tu bersesuaian tak dengan objektif ataupun matlamat penubuhan kelab tersebut. Kemudian kita akan menilai risiko dari segi keselamatan berkaitan dengan pelan mitigasi, kemudian logistik, tempat dan keselamatan peserta. Terutamanya program-program melibatkan aktiviti outdoor contohnya sebagai seperti berkayak, berbasikal ataupun hiking. Ini program-program yang berisiko tinggi perlu mendapat kelulusan khas daripada pihak OSHA, dan kita akan beri kelulusan sementara untuk pihak pelajar mohon kelulusan tersebut sebelum diluluskan oleh pihak TNC HEPA. Kemudian kita juga akan melihat daripada justifikasi kewangan, perbelanjaan dan kesesuaian peruntukan yang dipohon untuk kita beri kelulusan, dan juga kita akan menilai impak dari keseluruhan program berdasarkan kepada kesan-kesan ataupun impak positif kepada pelajar, universiti ataupun komuniti berkaitan program-program yang akan dilaksanakan. Okey, ini adalah kriteria ataupun elemen yang akan kita nilaikan ataupun kita berikan label sebagai program-program berimpak bermakna kita akan menilai setiap elemen-elemen ini akan perlu dipatuhi ataupun perlu dipenuhi untuk memastikan bahawa semua program ini mencapai tahap program yang berimpak tinggi. Okey, pertamanya adalah elemen Gucci. Gucci ini adalah elemen yang melibatkan program yang melibatkan government, kerajaan, kemudian universiti, komuniti dan industri. Jadi program-program yang melibatkan 4 elemen ini adalah program yang antara yang terbaik untuk kita angkat sebagai program berimpak tinggi. Kemudian level of program mungkin ada di peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah dan universiti Jadi kalau program-program ini melibatkan komuniti di peringkat antarabangsa, itu yang terbaik which is di peringkat yang tertinggi. Kemudian kalau kebangsaan mungkin beberapa negeri yang terlibat, di peringkat daerah dan sebagainya. Kemudian jumlah peserta ataupun audiens yang terlibat, kalau ada penglibatan daripada pelajar antarabangsa, itu satu bonus untuk peserta ataupun pelajar-pelajar melaksanakan program, kerana ini akan memberi nilai tambah kepada program tersebut. Kemudian dari segi perbelanjaan, dari segi sponsorship penajaan, ini juga akan memberi nilai tinggi sekiranya pelajar-pelajar dapat membuat penajaan yang banyak daripada penganjur-penganjur ataupun
company-company dari luar lah untuk kita laksanakan program tersebut. Kemudian seterusnya jika ada knowledge transfer berkaitan dengan program tersebut, ini juga memberi nilai tinggi atau nilai impact yang baik kepada aktiviti yang dilaksanakan, which is itu mungkin akan memberi nilai jangka panjang kepada komuniti, kepada pelajar, dan memberikan satu perkara yang baik lah, yang baru kepada target audience yang akan dilaksanakan program tersebut. Kemudian seterusnya untuk SDG ni kita ada 17 elemen. Jadi kalau lebih banyak SDG yang kita sentuh daripada program tersebut, dan lebih baik untuk kita memberi nilai tambah kepada program tersebut. Okey, kalau kita lihat di sini senario pelaksanaan program pelajar, kita dapat lihat di sini ada 3 yang kita dapat clusterkan, which is pertamanya di dalam kampus, yang keduanya di luar kampus, dan yang seterusnya di luar negara. So ada 3 kluster utamalah yang kita dapat klasifikasikan program pelajar. Okey, yang pertamanya metrik kelulusan program dalam kampus. Yang ini lebih direct kepada semua pelulus ataupun pihak yang meluluskan program. Okey, ini adalah kluster atau matriks untuk kertas kerja. Okey, kertas kerja akan disediakan oleh pengarah program di semua peringkat bagi program-program ataupun kelab satuan akademik, non-akademik, badan beruniform, kebudayaan dan semua, anda akan berada di kluster yang atas, which is kertas kerja yang telah disediakan oleh pengarah program akan disemak oleh Presiden ataupun YDP, dan akan diperlakukan oleh penasihat program, penasihat kelab satuan, dan kelulusan akan diberikan oleh pegawai atau penyaras BAPP lah. Okey, bagi program-program kelab satuan akademik, kertas kerja akan disemak oleh Presiden persatuan, kemudian akan disokong oleh MPP fakulti, dan seterusnya akan diperlakukan oleh timbalan dekan akademik, dan kelulusan akan dikeluarkan oleh YDP MPP. Baik, seterusnya bagi program-program di peringkat Kolej Kediaman Pelajar, program kertas kerja akan disemak oleh Presiden JKP, kemudian disokong oleh Fellow Kolej, dan kelulusan akan diberikan oleh pengetua kolej. Yang ini secara directnya adalah program-program yang akan dilaksanakan di dalam kampus, dan tempoh kelulusan akan diberikan dalam tempoh 5 hari bekerja. Okey, ini adalah matriks kelulusan program di luar kampus. Yang ini kita ada sedikit penambahbaikan, which is semua program-program yang di luar kampus perlu mendapat kelulusan daripada TNC HEPA. Jadi kita akan ubah sikit matrik kelulusan, di mana kertas kerja disediakan oleh pengarah program. Okey, akan disemak pula oleh Presiden, kemudian disokong oleh penasihat ataupun pengetua, dan akan diperlakukan oleh pengarah BAPP sendiri. Okey, semasa perlakuan, semua kertas kerja ini akan dibawa dalam penilaian oleh Jawatankuasa Khas Task Force Program Luar. Jadi semua pengarah-pengarah, semua pengetua-pengetua dan pegawai daripada JTNC HEPA akan bersidang untuk melihat dari segi keperluan, daripada segi risiko dan juga impact program yang akan dilaksanakan tersebut. Jadi kami akan menilai semua kertas kerja ini untuk diberi kelulusan oleh TNC HEPA lah. So buffer untuk kita beri kelulusan dalam tempoh 30 hari bekerja, which is kami tidak sangat galakkan untuk pelajar-pelajar membuat program secara ad hoc, kerana ini akan mengganggu untuk dapatkan kelulusan dalam tempoh yang singkat. Jadi sebaiknya untuk program-program yang berada di luar kampus atau program-program yang berimpak besar perlu dirancang dan disediakan lebih awal. So dalam tempoh 30 hari ini adalah tempoh yang sangat selesa untuk kita berikan kelulusan yang akan diberikan oleh TNC HEPA lah, setelah kita lalui proses-proses penilaian dan juga semakan oleh task force. So bagi program-program yang di luar kampus, kita perlukan memang ada syarat logistik yang which is semua program-program ini perlu menyediakan pegawai pengiring. Jadi nama pegawai pengiring memang perlu disertakan dalam surat kelulusan program, dan pengangkutan juga perlu mengisi borang khas yang disediakan oleh pihak UTM Fleet.
dan perlu disertakan dengan sari kelulusan TNC HEPA. Ini adalah berkaitan ataupun related dengan prosedur atau perkeliling pentadbiran yang telah dikeluarkan oleh pejabat pendaftar berkaitan dengan krisis global untuk pengurusan dana universiti. Okey, ini adalah matriks bagi kelulusan program di luar negara. Okey, kertas kerja akan disediakan oleh Presiden, kemudian disemak oleh penasihat ataupun pengetua, kemudian disokong oleh pengarah BAPP dan diperakukan oleh ketua pentadbiran. Okey, selepas selesai perakuan oleh ketua pentadbiran, semua kertas kerja ini akan dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif JTNC HEPA. Di mana dalam mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif ini akan dianggotai oleh semua pengarah-pengarah dan juga pengetua daripada JTNC HEPA dan semua implikasi kewangan, impak program, risiko semua akan dinilai dalam mesyuarat tersebut. Jadi selepas mesyuarat bersidang, kelulusan akan diberikan oleh TNC HEPA selepas saja selesai mesyuarat tersebut. Dan tempoh yang sangat dicadangkan adalah selama 30 hari bekerja lah. Jadi sebab kita pun Jawatankuasa Eksekutif ini akan bersidang dalam tempoh sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, bergantung kepada keberadaan dan jadual pengerusi TNC HEPA. Okey, selepas saja kelulusan program ini diterima ataupun telah diluluskan oleh Jawatankuasa Eksekutif JTNC HEPA, pelajar-pelajar perlu menguruskan sendiri pelepasan antarabangsa, which is surat kelulusan ini perlu disertakan dalam borang permohonan keluar negara yang akan diisi ataupun diuruskan di pejabat UTM International. Jadi pelajar-pelajar perlu membawa surat ini bersama dengan kelulusan program dan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk kita bawa ke pejabat UTM International untuk kebenaran pelajar ke luar negara. Kerana pelajar-pelajar ini akan mengisi satu borang khas yang ada di pejabat UTM International untuk mobiliti pelajar ke luar negara tersebut. Seterusnya, pelajar juga perlu menguruskan untuk kebenaran ataupun pemakluman kepada Wisma Putra dan juga kedutaan di luar negara di mana pelajar-pelajar akan pergi. Which is yang ini lebih kepada pemakluman ataupun kelulusan rasmi pelajar semasa di luar negara. Yang ini perlu diisi, borang ini perlu diisi di pejabat BAPP sendiri dan perlu mendapat kelulusan daripada TNC HEPA. Untuk yang UTM International akan dapat kelulusan daripada TNCAA, Timbalan Chancellor Akademik Antarabangsa, yang untuk Wisma Putra ini kelulusan daripada TNC HEPA. Okey, ini adalah pengurusan logistik ataupun keperluan khas program bagi program-program khas di luar kampus dan di luar negara. Okey, bagi program-program yang berisiko, kita telah sebut tadi bahawa pelajar-pelajar perlu mengisi borang event safety checklist. Yang ini boleh diperolehi daripada laman sesawang pejabat OSHARE. Boleh download di sini di bahagian sebelah kanan ini. Kemudian untuk borang tempahan khas untuk kenderaan, boleh mengisi borang yang disediakan ini ataupun boleh melalui QR code yang disediakan ini, boleh imbas untuk muat turun borang tersebut. Okey, ini adalah panduan lengkap untuk laporan pelaksanaan program pelajar. Ini adalah gambaran ringkas bagaimana komponen-komponen wajib perlu ada dalam laporan program yang akan disediakan oleh pelajar selepas saja tamat program. Tempoh yang diberikan adalah kurang dalam 14 hari untuk pelajar-pelajar lengkapkan dan perlu memenuhi setiap elemen-elemen tersebut. Okey, pertamanya adalah komponen strategi dan operasi, melibatkan objektif dan juga elemen adab yang telah kita minta untuk pelajar semua pupuk dalam setiap kertas kerja, penulisan dan juga pelaksanaan program. Kemudian daripada segi analisis peserta ataupun kita punya audience, demografi peserta dan juga impact SDG yang telah direkodkan untuk dilaksanakan, dan juga struktur organisasi dan kerjasama. Ini melibatkan bagaimana pelajar-pelajar melibatkan agensi kerajaan, lakukan kolaborasi, industri dan juga NGO lah.
dalam program-program yang telah dilaksanakan tersebut. Perlu disenaraikan secara lengkap dan juga teratur lah. Seterusnya dari segi pengurusan kewangan dan penilaian, semua perincian atau kewangan perlu dicatatkan dari segi jumlah pendapatan sebenar dan juga jumlah perbelanjaan yang telah terlibat sepanjang program dilaksanakan, dan tuliskan juga berapa penajaan yang telah diterima. Sekiranya banyak, perlu dinyatakan dalam laporan tersebut lah. Dan juga seterusnya adalah hasil postmortem komprehensif, which is sebelum program, semasa program dan selepas program. Semua catatan perlu dilengkapkan dan disertakan dengan lengkap, bergambar dan sebagainya. Ini adalah untuk kita mengenal pasti isu dan cadangan yang boleh diberikan untuk menambahbaikkan bagi setiap fasa bagi pelaksanaan program bagi sesi akan datang. Jadi semua lampiran dan bukti pelaksanaan program perlu disertakan bersama dengan gambar dan juga rekod aktiviti setiap aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang program berlangsung, dan dimuat naik dalam sistem ACAD untuk melengkapkan pendaftaran dan juga laporan lengkap program. Itu cycle yang saya terangkan tadi, daripada pendaftaran yang pertama kita letakkan program dan akhirnya kita lengkapkan dengan laporan program. Okey, ini adalah antara best practice untuk pelaksanaan program berimpak tinggi, di mana indikator atau kejayaan program dapat dicapai dengan jelas dan melibatkan pentadbiran untuk bangunan bakat mahasiswa, kemudian jaringan industri melibatkan kolaborasi dan juga rakan strategik di luar universiti. Kita ada elemen pengantarbangsaan untuk exposure kepada perspektif global dan juga penerapan nilai adab, ISES dan Gucci. Yang ini lebih kepada sasiah dan mengundang diri pelajar sendiri, dan juga kita penjajaran kepada matlamat pembangunan mampan Taman SDG. Jadi setiap elemen ini perlu diterapkan dalam laporan program dan juga kertas kerja yang dilaksanakan, dan juga pengurusan dan pengawalan kewangan yang terus dan dokumentasi yang lengkap lah untuk kita menjadikan sebagai best practice bagi penjajahan program yang berimpak tinggi. So jadi garis panduan ini adalah memastikan pelajar-pelajar dapat memastikan aspirasi profesional pelajar sentiasa terpelihara dalam melahirkan pemimpin dan kompeten dan berdaya saing. Jadi setiap pelajar perlu bersedia ataupun menyediakan perancangan yang terbaik untuk pelajar-pelajar menjalankan aktiviti atau program yang akan dilaksanakan. Jadi sekiranya ada sebarang pertanyaan lanjut ataupun ada perkara yang ingin ditanya, boleh merujuk pada pejabat BAPP ataupun MPP sendiri untuk kita mendapatkan keputusan ataupun merungkai segala pertanyaan-pertanyaan pelajar lah. Jadi itu saja untuk penerangan modul berkaitan dengan pelaksanaan dan kelulusan program pelajar di dalam kampus, di luar kampus dan di luar negara. Sekiranya ada pertanyaan, saya buka, boleh tuliskan di ruang komen ataupun chat YouTube untuk kita semak. Sekiranya tak ada, mungkin boleh ajukan kemudian kepada pihak BAPP dan juga MPP lah untuk kita bantu dari segi menjawab semua soalan-soalan tersebut. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat memberi perhatian dan masa sedikit untuk sama-sama kita mendengar modul yang ke-6 ini berkaitan dengan pelaksanaan program. Okey, sekian, terima kasih.